Tahukah puan-puan, apa signifikannya satu tin yang berisi dengan daging ini? Kita tahu bagaimana ketika ini jutaan saudara-saudara kita yang berada di Gaza berisiko mati kebuluran. Dan kita tahu bagaimana kesukarannya untuk memasukkan makanan-makanan daripada luar ke dalam Gaza. Hari ini kita jumpa satu cara. Ini adalah daging-daging hasil daripada sembelihan, sama ada melalui korban ataupun sedekah kita yang kita laksanakan di India. Kemudian kita masukkan di dalam tin, dan tin ini kita bawa kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Hasil daripada apa yang kita dengar daripada saudara-saudara kita, melalui tin-tin inilah kita berjaya untuk menyelamatkan nyawa mereka, kerana dalam tin ini, simpanan ini boleh kekal lama, sukar untuk rosak, dan ia boleh menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Ayuh tuan-puan, satu tin ini hanya sekitar RM25, yang mana mampu untuk kita sediakan dan kita selamatkan saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tidak semestinya melalui korban, melalui sedekah juga, ia mampu untuk kita kumpul dan kita selamatkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Satu tin nilainya adalah menyelamatkan nyawa.